Pada asalnya sebenarnya saya tak tahu apa-apa pun tentang melon dan saya tak kenal pun melon ni sebenarnya. Okey, saya bermula Melon Malaysia Terengganu ni dalam program inkubator. Dalam program inkubator tu hasil kerjasama universiti UNIZA dengan Agrobank SSM dari segi pendanaan. Jadi dalam program tu sebanyak 3,000 pokok diselia oleh 10 orang peserta. Saya salah satunya. Selepas program tu dengan dana yang disediakan, kita keluar daripada universiti, kita buat ladang di luar seperti di sini, dan sekarang kita ada lebih kurang 4 tapak. Pertama di ladang UNIZA, yang kedua di ladang Kem Sri Keluang, yang ketiga kita ada di ladang Tok Do, yang keempat kita ada di ladang Alur Lintang, yang kelima dalam proses untuk baik pulih di ladang Telaga Papan. So secara keseluruhan yang sekarang tengah aktif menanam sebanyak 35,000. Ya, untuk di Telaga Papan kemungkinan kita akan tambah lebih kurang dalam 40,000 lagi. Itu permulaan saya sampailah sekarang lah. Dan selepas kita ada program ni, kita dah ada peserta yang ramai. Saya sendiri yang wujudkan satu koperasi, iaitu Koperasi Agrolestari Terengganu Berhad yang diselia ataupun yang saya sendiri mempengerusinya, dan ahlinya adalah peserta daripada inkubator sendiri, daripada inkubator 1, inkubator 2 dan inkubator 3. Dan program koperasi inilah yang akan selia keseluruhan ladang dan dia akan bermanfaat untuk semua peserta tadi lah, dari segi keuntungan dan lain-lain kelebihan lah dalam koperasi itu. Okey, untuk pertumbuhan pokok pula, untuk varieti Melon Malaysia Terengganu, tempoh jangka hayat dia bermula daripada biji benih selama 65 hari ke 70 hari. Tapi kita ambil dalam satu season, kita dapatkan untuk 3 bulan sahaja. Daripada pembenihan sampai ke harvest, dia ada beberapa fasa seperti pertumbuhan, and then dia ada pendebungaan, and then dia ada pematangan. So 3 fasa ni berbeza dari segi SOP. Untuk setiap pokok, bagi varieti Melon Malaysia Terengganu hanya sebiji saja, dia tak boleh buat 2 biji. Kalau dia buat 2 biji, dia akan jadi kecil, sebab untuk satu pokok melon ni maksimum besar pun dia boleh pergi sampai 2.5 ke 2.8. Itu pun agak berisiko sebab dia akan pecah. Jadi kita ambil purata 1.8. Jadi untuk satu pokok memang 1.8. Bila kita buat 2 biji, kemungkinan dia akan spread 2. Jadi kemungkinan dia akan kecil. Jadi secara kesimpulannya, satu pokok untuk varieti Melon Malaysia Terengganu hanya sebiji saja. Jadi kalau kata pokok rosak, kita dah rugi kat situlah untuk satu pokok dengan kapasiti satu pokok lebih kurang dia lebih kurang 20 ke 25 ringgit. Okey, nasihat saya untuk usahawan muda, pertama sekali, dalam sektor pertanian ni, dalam Malaysia ni kita sangat memerlukan orang-orang muda untuk join dalam program ni. Sebab zaman sekarang ni saya tengok banyak ke arah jadi influencer dan sebagainya. Semua nak ke arah situ sebab seronok dari segi income. Sebenarnya kita kena fikir dan kena ingat, sektor security Malaysia, makanan Malaysia ni sangat-sangat kritikal. Banyak yang datang daripada luar negara. Kita kena fikir sekiranya makanan yang import daripada luar, jika disekat, dalam Malaysia memang akan kekurangan makanan. Walaupun melon ni bukanlah makanan asas, tapi masih lagi dalam sektor security makanan. Jadi saya sangat berharap tenaga-tenaga muda atau orang-orang muda di luar sana join dalam mana-mana program yang melibatkan agriculture, sama ada perikanan ataupun peternakan ataupun pertanian ni, kita join ramai-ramai. Banyak dana-dana yang ada melalui SSM pun ada, melalui agensi, melalui perbankan. Dan saya nasihat supaya datangkan minat tu daripada dalam diri tu, supaya kita ada mental yang kuat, minat tu yang tinggi, and then barulah boleh jadi petani yang berjaya. Dan apa yang kita tanam sekalipun semua boleh menjadi, walaupun dalam keadaan yang berisiko seperti hujan dan sebagainya. Saya sangat berharap tenaga muda join ramai-ramai dalam sektor pertanian untuk kita tingkatkan balik hasil pengeluaran makanan dalam negara Malaysia ni. Terima kasih. Perniagaan anda bermula di SSM. Terbaik.